Kaya itu penting, tapi yang lebih penting, jangan jatuh miskin. Kita kerja siang malam, ikat perut, kurangkan belanja. Kumpul duit sikit-sikit. Tapi persoalannya, macam mana nak pastikan duit tu tak hilang nilai? Ada beberapa langkah mudah untuk tumpuan. Yang pertama, jangan belanja lebih daripada kemampuan. Kedua, perbagaikan simpanan. Jangan letakkan semua telur dalam satu bakul. Ketiga, jangan simpan terlalu banyak tunai dalam bank. Cukup sekadar 1 hingga 2 bulan belanja. Keempat, faham inflasi itu apa, tuan-puan. Inflasi ni musuh senyap. Nombor dalam akaun nampak sama, tapi kuasa beli makin lama makin mengkurang. Contoh, 1 juta hari ini tuan-puan, kalau tuan-puan miliki, 10 tahun lagi mungkin nilainya macam RM800,000 sahaja, tuan-puan. Sebab itu orang simpan sebahagian dalam bentuk emas. Bila harga barang naik, harga emas pun biasanya naik seiring. Emas bantu lindungi nilai kekayaan kita, tuan-puan. Bukan soal kaya cepat, tapi soal selamatkan apa yang kita dah kumpul. Kalau nak mulakan simpanan emas dengan cara yang betul, tuan-puan boleh isi borang set up di bawah ini. Saya akan bimbing tuan-puan satu persatu sehingga tuan-puan kaya dengan simpanan emas. Semoga bermanfaat.